Nabi ni satu orang yang santun. Tapi apabila dia panggil, baginda panggil, takut orang. Bukan kerana ada rekod Nabi ni kejam, tapi dia punya haibah dia. Dia punya aura kehebatan dia. Itu adalah salah satu kualiti pemimpin. Kalau pemimpin orang boleh dak buat apa ni, memang tak boleh jadi pemimpin lah. Mesti dia ada kualiti. Tuan-tuan nak mengundi pun kena tengok kualiti tu. Kalau tuan-tuan tengok dia tu boleh duk melawak sekali dengan aku undi dia, that's not quality of leadership. Sebab tu kita gagal. Pemimpin ni banyak kualiti, saya selalu sebut. Pemimpin ni dia nak tunjuk pandai sangat pun tak boleh sehingga orang tak boleh bagi pendapat. Bodoh sangat memang tak boleh lah. Ada pemimpin, dia rasa dia terlebih pandai. Orang tanya abang apa pun, dia kata dia tahu. Akhirnya, orang tak guna abang apa pun dia tak boleh buat. Pemimpin bersedia untuk mendengar. Walaupun sebahagiannya mungkin dia tahu. Tak payahlah, orang baru nak cadang, saya tahu. Itu bukan kualiti pemimpin. Tapi tak boleh pemimpin sampai tak ada pengetahuan. Dunia pun dia tak tahu. Salah kita lah kalau kita pilih macam tu. Tambah-tambah, kerajaan pun nak kena fikir. Kementerian-kementerian yang penting ni, mesti dipimpin oleh orang yang ada pengetahuan. Terutama yang membabitkan makanan dan seumpamanya. Kau tidak jadi lucuan rakyat. Jadi lucuan. Lain orang tanya, lain yang dijawab. Kalau seladang dengan lembu pun tak dapat bezakan. Macam mana?